nak dapatkan lagi hubungan kita dengan orang yang kurang bernasib baik. Macam kita, mungkin kita masih ada ibu ayah, masih ada keluarga yang kita boleh raikan Ramadan yang mulia ni sama-sama. Tapi mereka mungkin ada yang masih ada ibu ayah tapi mungkin hidup dalam keluarga yang susah. Ada ramai adik-beradik ataupun ada yang dah mak ayah dah meninggal dan jadi anak yang janda. Jadinya mungkin mereka, sebab tu mereka di sini. Jadi kita sebagai yang ada kelebihan, kita boleh bagi atau share kebahagiaan kita, share apa yang kita ada dengan mereka. The idea of spreading the love yang kita terapkan antara dalam kelab facilitator dan di antara ahli-ahli facilitator juga adalah antara sebab utama kenapa kita nak buat iftar ini bersama-sama dengan anak yatim. Kita nak spread the love, kita nak share apa yang kita ada dalam dunia ini dan insyaAllah di akhirat juga. Really good for kids, for us. I mean, you create a kind of bonding with the kids who are not as fortunate as you are, and you see their side of the story, and it kind of brings awareness to you. Alhamdulillah, setakat ini, I think dia punya flow of the program lancar. All the kids pun suka dia punya games, and tadi kita punya meeting session pun dengan abang-abang kakak pun berjalan lancar secara keseluruhan. And kita nampak lah daripada sambutan daripada kanak-kanak ni menunjukkan bahawa mereka sangat perlukan pelayanan daripada abang dan kakak. Kita selaku umat Islam can gather semua sama-sama, semua boleh bersama. Tak kisah dari pelosok mana, dari mana pun datang, kita boleh berkumpul satu-satu dan bersama di atas nama Islam. Saya pun dapat soalan yang, Kak, macam mana hidup kat luar sana, best tak? So dia tanya benda yang kita sebenarnya kita rasa benda tu biasa je, tapi bagi diorang tak tahu benda tu macam mana. So kat situ kita boleh share lah benda tu. Alhamdulillah, with all of our team's hard work, with all of our sponsorship, all of the very generous sponsors that we had to give to us, to the team, and also thanks to our penasihat and to our Dr. Haizam as well, we actually achieved all of our achievement that we want to achieve in this particular event. Saya sangat-sangat berterima kasih atas sokongan dan dorongan yang kalian beri pada saya sebagai PM untuk majlis ini yang pertama kalinya saya handle, dan Alhamdulillah ianya berjaya. Terima kasih.